Masyarakat Kelantan dulu, diorang pernah gaduh sesama diorang sendiri tau. Bukan gaduh level tu bertumbuk tau. Ini gaduhnya levelnya berperang antara geng-geng Kelantan sendiri. Waktu tu mungkin tak ada lagi kot istilah set kita jangan pecah Betul. Tapi kisahnya kenapa boleh berlaku? Waktu tu punca dia orang tak tahu kenapa, cumanya benda tu berlaku semasa geng-geng Kelantan ni tengah tengok acara menora. Menora ni dia adalah satu acara budaya di Kelantan. Kalau korang pernah tengok macam contoh budaya di K Barat, itu budaya. Lepas tu lagi Puteri, itu budaya. Dia adalah dia punya acara menora nama dia. Jadi masa tu yang tengok menora ni ada dua pihak. Pihak yang pertama adalah pihak yang di Pertuan Kelantan dan pihak yang kedua dipanggil sebagai Raja Bendahara. So waktu awal-awal tengok tu okey lagi, tak ada masalah. Diorang macam tengok sama-sama. Lama kelamaan diorang mula bergaduh mulut. Lepas dah bergaduh mulut pula dah mula bertombok. Dan waktu bertombok tu ada seorang mati, iaitu orang kuat Raja Bendahara. Dah mati satu hari, ingat dah boleh nak selesaikan dengan elok. Tak selesai. Apa jadi? Puak-puak yang di Pertuan Kelantan ni, dia soroknya mayat ataupun jenazah yang mati tadi tu. Jadi Raja Bendahara pun macam, apa sorok orang aku ni? Dia mintalah someone untuk pergi ambil balik mayat tu. Waktu orang Raja Bendahara nak pergi ambil mayat tu, geng-geng yang di Pertuan Kelantan ni nampak, dia terus tembak meriam. Pom, pom, pom. Tembak pula meriam tu dekat rumah Raja Bendahara. Dan nasib baik waktu tu Raja Bendahara sempat selamatkan diri. Raja Bendahara marah. So Raja Bendahara balas balik dengan meriam. Jadi waktu itulah berlakunya perang. Perang yang sangat dahsyat sampaikan diorang tak settle. Last kali diorang buat apa? Dua-dua pergi jumpa dengan Raja Siam dekat Bangkok. Jumpa untuk minta daripada Raja Siam, siapa yang kau nak lantik sebagai raja lepas ni? Buat apa kau nak minta orang yang lantik? And Abdullah Munshi pun, one of the menteri lah dekat Johor, dia pun kata benda ni sangat sia-sia sebenarnya berlaku dekat Kelantan. Kemah bah.